Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Lexus LM350. Okay, so owner grab dengan kita Android player dan juga 360 punya kamera daripada Azure Eyes punya brand. Okay, so Android player dia ambil MC series. Okay, 4GB plus 32GB ROM, 10 inci punya dan juga 360 punya kamera Full HD lah. Okay, so ramai juga tertanya-tanya, bang, apa benda yang depan-depan ni? Korang nampak sini. Okay, kain ni dan juga belakang sana. Itu adalah untuk kita adjust kita punya 360 punya kamera. Okay, so untuk Lexus punya kamera dia memang dah ada cun-cunnya. Okay, dah ada dia punya tempat. Kereta dia punya 360. Di bahagian sebelah kanan ni memang dia dah ada tempat dia tersendiri. Okay, so memang cun-cunan. Di bahagian belakang kita tengok cantik tak cantik. Kita khas memang letak tempat yang memang dah disediakan. Okay, so di belah kanan pun sama. Memang kita buat cun-cun punya tempat. Sebab apa? Dia dah memang ada tapak dia. Jadi dia tukar kita punya 360. Okay, so korang yang nak pasang Android player dan juga 360 boleh hadir di Fancy CJ 9 Alam. Kita akan bagi harga special dan juga warm machine yang terbaik dan juga 2 tahun nanti. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, 6. See you. Okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang Android player 10 inci dekat kereta Lexus ni lah, dan juga 360 punya kamera depan, belakang, kiri, kanan semua lah. Okay, so kita tengok 360 punya di bahagian depan. Okay, ini di bahagian belakang. Bila kita bagi signal, dia akan keluar macam ni lah. Ni belah kanan. Bila kita bagi signal ke belah kiri, dia akan bagi ke kiri lah. Okay, so kita nak tengok orang kata 360 area pun semua boleh tengok lah. Ni kita nak tengok tayar dia ngam-ngam, kiri kanan pun boleh tengok. So dah tak perlu nak turun. Okay, so korang yang nak pasang Android player macam ni dan juga 360 boleh hadir di Fancy CJ 9 Alam. Kita akan bagi harga special dan juga warm machine yang terbaik. Okay, 6. Thank you.